Tolong jap panggil kawan kau yang ustaz tu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya pernah dokong Siti Sarah dekat sini. Kejadian saya lah yang dokong. Efek bas yang berlaku dengan Ahmad ni apa? Terkejut tak? Dengan Ahmad. Kalau dengan Ahmad saya rasa kesian sangat dengan dia. Betul. Sebab saya tengok rehearsal dia Bagus sangat. Vokal dia power. bila dia kena macam ni saya rasa sangat kesian dengan dia. Betul. Saya tambah sekejap Tadi nampak Syuib pun. Ya, sebab saya dengan Ahmad, dengan family dia, dengan Idan, dengan Sairah sangat rapat. Sebab kita biasa kalau habis Tok Tengah Raja kita akan duduk makan apa semua. So hari ni masa Oda tengah perform, tiba-tiba Idan call saya tengah live ni. Saya angkat telefon dan cakap, tolong jap panggil kawan kau yang ustaz tu. Ahmad tak okey ni. Ahmad kena saya macam, apa hal? Tengah live ni. Itu saya cakap dengan Era tiba-tiba dah lagi cemas. Saya cakap kejap. Habis je Oda punya performance kita terus pergi belakang. So bila saya pergi belakang saya cakap, saya nampak keadaan Ahmad, saya sedih. Saya sayang dia. Ahmad ni dia hormat orang. Dia baik. Dia kalau apa-apa kan nanti datang bilik kita orang lepak, nak minta coklat apa semua. So sebab saya tahu effort yang dia letak. Dan of course pengharapan dia di final, dia mesti nak buat paling habis baik. So rasa macam tadi tak cakap, dia bagus. Lagi pula malam ni dengan Nadira, sampai saya cakap, wah ini antara calon-calon juara ni kan. Tapi bila saya tengok condition dia tadi tu, saya cakap, ya Allah, sedihnya saya. Padahal saya sangat bersimpati. Baru je saya lepas habis saya punya semakin saya turun, bukan semakin, tak ada logika, saya turun untuk tukar balik baju ni. Dia baru je cakap congrats kat saya. Lepas tu bila dia cakap congrats, saya tukar baju lebih kurang macam 20 minit. Tiba-tiba Uncle Idan masuk dalam bilik kata, ustaz duduk mana? Cari ustaz kan? Minta nombor. Ya, tapi kesian. Kita tanya kenapa, dia kata Ahmad dah macam ni. Sebab bila dah habis perform pun saya bawa Airah, saya pergi tengok dia kat belakang, pergi kat bilik dia kan. Kesian budak tu. Dengan kasut dah kena buka, baju pun dah buka, bagi dia bernafas. Sebab masa tu pun ada medik. So medik pun check, dia semua okey. Semua okey. So kesian lah. Sangat kesian. Sebab benda ni jalan 8 minggu. Betul. Memang hari inilah target dia untuk meletakkan yang terbaik, nak bagi performance yang paling baik. Rezeki tu ialah Allah bagi kan, tapi dia antara calon juara. Tapi hari ni bila betul-betul last minute jadi dekat dia, saya sangat bersimpati lah. Saya sangat bersimpati. So Ahmad, jangan putus asa Ahmad. Awak ni rezeki murah ni, insya-Allah. Sebab orang buat awak macam itu means mesti ada hikmah. Allah nak yang terbaik. Lagi pula hari ni kan, sebab kita pun dah boleh jangka lah bila performance dia macam tu. Sebab ini pertandingan menyanyi kan. Saya dah boleh jangka, cakap, aduh Ahmad nombor 6 ke? Pap, keluar nombor 6. Kesian lah. Sebab dia memang saya boleh cakap top 3 lah. Paling busuk pun dia top 3. Sebab dia, ini bukan pasal favoritism. Ini pasal talent, performance. Kita tahu dia punya kebolehan. Lagi pula pair dengan Nadira, saya cakap. Kalau dia betul boleh perform malam ni, kau akan nampak satu persembahan yang gila ni. Dua-dua suara memang pergi berlawan. Tapi ya Rabbi, kesiannya saya. Maknanya waktu rehearsal memang bagus. Sangat. Semua saya rasa kontestan semua akan rasa macam ini macam boleh menang dia ni. Ya, semua kita rasa benda yang sama. Tapi Allah, jalan ceritanya macam ini malam ni. Wallahualam. Tapi saya tak adalah macam terkejut sangat dengan tempat ni. Saya pernah ada peristiwa pun. Saya pernah dokong Siti Sarah dekat sini. Kejadian saya lah yang dokong. Yang ada 1 minggu Gegar Baganza tu tiba-tiba tak ada Sarah dekat last-last tu, saya dah sampai rumah ustaz. Tapi ini semua Allah punya kerja. Kita menikmati, dan mana-mana yang kita boleh ambil pelajaran, kita ambil pelajaran. Tapi top manager mengajar saya banyak benda lah. Banyak sangat. Okey, bercakap pasal tadi kan. Ya. Ada experience sama dengan adakah kali ini Syuib lebih berhati-hati dengan tadi? Okey kalau nak cakap berhati-hati, saya tak adalah bila saya nak datang tempat ni. Saya begitu dulu. Jadi saya ada mention kawan saya ustaz. Jangan cakap saya pula bawa ustaz tu datang kemari. Kawan saya ustaz ni, dia memang orang Melaka. So saya memang ada urusan berniaga dengan dia, dan dia memang datang setiap minggu. Dia datang, saya punya kawan. Kebetulan je lah dia ustaz. Tapi hari ni pak jadi ni, nampaklah dia tu ustaz. Ni buat kerja. Tadi soalan apa?
You dah bersedia ke? Okey, tapi untuk Talita, saya jujur saya cakap, tak adalah saya nak keluar rumah. Kawan saya tadi ustaz tu Ustaz, tolong jap pagarkan apa yang patut. Tak ada. Lillahi ta'ala. Kita keluar rumah bismillahirrahmanirrahim tu Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah mudahkan pekerjaan hari ni. Semoga benda yang baik-baik aja. Tak ada pun persediaan yang sebegitu rapi sebab saya cakap ini pertandingan budak-budak. Tapi tak sangka pula budak-budak pun boleh melalui situasi yang sebegini. Wallahu alam. Saya tak berani nak komen lebih-lebih. Itulah kejadiannya hari ini.